Hai semua, macam mana nak cari data dari multiple sheet Excel? Okey, untuk video kali ni kita ada multiple sheet ikut kelas. 1 Bestari, 2 Bestari, 3 Bestari, dan nak cari IC pelajar terus dari satu tempat. Jom guna VLOOKUP plus indirect. Satu formula je, settle. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, follow and share. Tiap kelas akan ada nama dekat kolom A, nombor IC dekat kolom B. Standard format, senang formula nak baca. Dalam sheet summary ni, kita akan isi nama pelajar dan nama sheet ataupun nama kelas. Excel akan auto tarik nombor IC. Formula ni cari nama dalam range A hingga B. Sheet yang kita pilih di B2 dan pulangkan kolom kedua nombor IC. Force untuk exact match. Letak nama pelajar dan nama sheet di sel, formula akan jump terus ke sheet 2. Kalau nak lagi fleksibel, boleh cuba index plus match. Boleh cari kiri dan kanan. Kalau suka dengan video ni, jangan lupa like, follow and share.